Assalamualaikum semua, dah datang lagi. Tenang Nabila yang naik Nabil suaranya. Maaf, saya ada sedikit macam sakit tekak sikit hari ni. Wow. Okey, hari ni saya nak present 5W1H. Kalau korang rasa macam tak faham apa saya cakap, tepi tu ada ramai translator boleh tolong nanti ya. Alright, sebelum tu saya perkenalkan diri. Saya dibawa masuk ke bisnes Amway ini oleh Founders Emerald, Keston Amira. Dipimpin memang saya sengaja. Dan dipimpin oleh Founders Sapphire, Fatin dan Faan. Dipantau rapat. Cukup. Mengah aku kat sini dah. Dipantau rapat oleh Founders Double Diamond, Abang Harun. Berikan tepukan pada Malaysia Selatan. 5W1H. Siapa tahu ni? Ini basic English. First wife, one husband. Betul lagu. Ni cakap korang cakap kan? Okey, selalu orang tanya, boleh ke aku ni? Orang selalu bertanya-tanya. Dan pertanyaan tu terdiri daripada 5W1H. Okey, saya nak huraikan satu-satu. Dan apa yang saya dah dapatlah ya. Selalunya rasa hari ni. Okay. Sebelum tu saya nak cerita who? Siapa saya? Seperti MC kita cerita tadi, saya adalah background IT. Sangat major IT, computer science, major dalam networking. Memang toto IT lah senang cerita. Dan saya pernah bekerja di multinational company selama 10 tahun. Pernah dengar AMD, HP, DXC, AT&T. Itu semua company yang saya pernah kerja sebelum ni. Dan saya bukan daripada keluarga bisnes. Ibu bapa saya memang bekerja swasta. Daripada mula bekerja sampai ke pencen, diorang adalah bekerja swasta lah. Senang cerita, so diorang bukan daripada background bisnes. Saya tak ada pengalaman bisnes langsung. Dan when saya pernah bekerja selama 12 jam sehari. Sebab saya IT ni, saya bila saya kerja multinational, saya kerja dengan US. So kita ikut time US. Saya bekerja 8 malam ke 8 pagi, 8 pagi ke 8 malam juga masa tu. Dan saya pernah micro sleep. Sebab apa? Bila you habis kerja pukul 8 pagi tu, saya kena balik kerja, ulang balik rumah. Dengan tempat kerja saya sejauh 20 km, saya pernah micro sleep. Sedar-sedar dah macam terlajak ke depan dah. Okay, itu sebab tak tentu hala tidur. Dan disebabkan itu juga saya pernah ada low blood pressure. Saya ada pendarahan semasa mengandung akibat stres. Dan yang paling memberi kesan saya pada masa itu, saya pernah diberhentikan kerja semasa melahirkan anak pertama saya. Masa tu saya dalam maternity leave, HR call kata kita last dah. Dia kata dah tak ada dah lepas ni. Saya masa tu anak pertama, kerja pertama, saya tak tahu dah dapat macam mana masa tu. Okay? Dan saya macam mana saya nak overcome ini? Macam mana cara saya nak selesaikan masalah saya ni tadi? Saya cari peluang lain. Peluang apa yang ada? Saya nak kerja yang fleksibel. Sebelum tu saya nak cerita, saya pernah career break pada tahun 2021 selepas melahirkan anak saya yang kedua. Sebab masa tu COVID, shift pula. Jadi saya rasa macam saya tak boleh handle. Saya berhenti kerja dan saya besarkan anak saya. Saya ambil masa 2 tahun untuk tak kerja masa tu. So, itulah masa yang saya kat sini, saya cari peluang lain. Saya nak cari kerja fleksibel, tapi saya nak income yang banyak. Tapi kalau kita nak gaji yang banyak, kita kena naik pangkat, betul tak? Saya nak cari kerja yang saya tak perlu hadap jam terlampau sangat hari-hari. Perjalanan saya dulu tu 2 jam pergi, 2 jam balik. Seksa sangat-sangat. Memang kadang-kadang tu saya pernah nangis dalam kereta. Macam, apa benda lah aku buat dalam kereta ni, hadap jam macam ni tiap hari. Dan saya nak tidur malam. Korang kalau dapat kerja yang kena shift ni, tidur malam tu memang korang sangat hargai lah. Sebab bila korang tak tentu hala tidur dan baru nak tidur pagi tu, berdebar-debar rasa jantung tu. Itu tanda-tanda awal tu semua, betul? Dan saya tak nak stres. Macam-macam kau nak, tapi semua ni macam mimpi sangatlah nak dapat kan. Tapi tak apa. Ya. Okay, buat. Saya bagi peluang. Saya cakap, okay,
Ini adalah bagi peluang. Apa itu M-Way? Saya bagi diri saya peluang untuk dengar apa itu M-Way. Dan paling buka mata saya dan hati saya adalah masa saya pergi Business Extension Seminar pada Mei 2023. Dan pada Mei 2023 juga saya pergi beberapa interview. Saya kan ada career break. Saya nak kerja balik ni, saya nak dapat income balik sebenarnya. Tapi bulan yang sama juga apply saya ajak pergi dengar best. Dia kata, kita dengar je lah dulu seminar ni, apa-apa kau decide je lah lepas tu. Dekat situ yang saya nampak, okey, aku boleh ni buat kat sini ni sebab aku nampak benda ni aku boleh dapat kat sini sebenarnya. Dan apa yang saya buat, saya tukar cara kerja saya disiplin dengan waktu kerja Studio FC. Awak kerja yang hari-hari pergi kerja tu, tukar dengan kerja Studio FC ni. Saya pergi training, macam hari ni walaupun hujan, lebat sikit tadi kan, datang lambat sikit, apa semua, saya tetap datang juga. Sebab itu adalah kewajipan. Kalau kerja ni, saya dah minta MC dah. Betul tak? Tak langat dah aku ni nak datang ni, tapi sebab tanggungjawab nak datang kan. Dan saya juga pergi ke MWHQ. MWHQ ni saya anggap macam office saya lah. Okay? Dan hadir di semua training online dan offline. Kalau kita kerja, bos kata ada training, pergi tak? Kalau ada malam-malam, ada offline punya, ada online punya Zoom, dengar tak? Sama je. So saya ubah cara kerja saya dengan M-Way. Sebab this is not your typical 9 to 5 punya kerja. Sebab ini bukan typical 9 to 5 dan dia bukan typical gaji 9 to 5 juga. Kita tak kerja Monday to Friday macam biasa dekat sini. Kita tak kerja 9 to 5 kat sini macam biasa. Tetapi Sabtu ada tak kena datang HQ? Ada. Sebulan sekali kita kena buat BOT. Kena pergi seminar setiap 2-3 bulan, betul? Kena datang setiap hari Ahad, betul? Sama je macam kerja, tapi ubah pemikiran. Yang katakan hari Ahad aku nak rehat, hari Ahad aku nak ni. Tak, itu semua lain dekat sini. Okay? Dan kita pergi ke why. Kenapa saya cakap saya nak M-Way ni? Tapi sebelum saya nak cerita kenapa saya buat M-Way ni, saya nak tunjuk apa yang saya dapat selepas 1 tahun. Kan saya kata tadi, saya nak career break sahaja dan cari income replacement. Selepas 1 tahun, ini saya dapat gaji bulanan. Dan saya kata saya buat keputusan pada bulan 5 saya nak buat. Bulan ke-6 saya terus dapat income 3,000. Bulan seterusnya saya terus dapat income 6,000. Saya cuma nak 6,000 saja gaji saya masa tu. Tak banyak pun. Dan pada tahun yang sama juga, kalau kita bekerja dalam masa 6 bulan, kita baru probation, betul tak? Kita tak ada disuruh pergi company trip. Saya ditaja sepenuhnya pergi ke seminar 4 hari 3 malam di Westin Langkawi. Ditaja sepenuhnya husband and wife. Company trip ada tak bawa pasangan? Dan dia satu bonus tahunan. Tahun pertama kerja, dia bagi bonus tak? Sekarang saya faham 10 tahun saya kerja, ini saya paling tinggi saya pernah dapat bonus adalah 1,5 bulan. Itu paling tinggi saya dapat. Itu pun dah 10 tahun kerja. Dan selepas 1 tahun juga, habis tepat-tepat 1 tahun, company cakap, weh, kau punya ni percaya ni, kau boleh reward ni, bawa anak-anak dan suami kau pergi ke Osaka trip, company trip. Dia suruh bawa anak-anak sekali. Ada tak company trip boleh bawa anak-anak? Jadi masa tu allowance pun dia bagi. Dia bagi pada anak-anak, dia bagi pada suami yang tak buat tu, dia bagi sekali. Berbaloi tak? Dan masa tu juga, pernah tak kalau korang pergi company trip, balik daripada company trip dia bagi allowance? Ada ke? Tak ada. Dia M-Way bagi saya 3,000 sebab hadir. Selalunya lepas company trip dia bagi apa? Kerja. Dah seronok kan dia kata, ambil. Ni dia kata dah seronok kan, kita tambah lagi. Okay. Selepas 2 tahun, orang selalu cakap, alah 1 tahun bolehlah, kita tengok tahun kedua pula. Selalunya tahun kedua di company korang, apa yang jadi? Korang mungkin akan ada peningkatan gaji, betul? Berapa persen? 100. Ada dengar kan? 100. RM200. Macam mana? RM200, RM50. Tak apa. Kita kan suka kerja. Okay, kalau nak naik pangkat, mesti naik. Kalau nak naik gaji, kena naik pangkat, betul? Macam mana nak naik pangkat?
Cantas orang. Betul. Apa tu? Kipas. Pandai. Kalau macam fail saya lah. Kalau saya terfikir saya kena ambil extra sijil. Kalau saya nak naik pangkat. Bersih sikit lah. Tapi kalau kita nak naik, betul tak? Senior kita tu kena pergi keluar dulu baru kita boleh fill up the position, betul? Dan kita kena bersaing sesama team, betul? Tengok selepas 2 tahun, kalau tiap-tiap bulan dapat gaji macam ni, okey tak? Tak boleh lah, kena tengok dengan mata hati. Lepas tu company kata, kalau kau naik, ini aku bagi bonus. Korang buat tak? Bonus korang siapa yang tentukan? Bonus korang siapa yang tentukan? Wah, sekat sini siapa tentukan? Kita. Sedap tak siapa dah lah? Udahlah. Sini pula. Dia kata, awak kalau nak emerald, kalau awak capai emerald, awak sapu semua ni. Kita sapu tak? Sapu. Kenapa tak nak? Kenapa masih dekat sini? Dah jadi sisi lain. Lepas ni terus tak ada suara tu. Okay, lepas 2 tahun juga masih tak ada. Lepas 2 tahun masih ada company trip. Dia kata kalau awak capai konsisten, awak dijemput lagi sekali. Saya dapat alhamdulillah pergi ke Budapest, Vienna bersama suami saya kali ni, dan juga pergi ke MW Botanical Research. Dia tak boleh lah suara ni. Apa? Boleh ambil duit kalau tak nak pergi. Saya nak ambil